Testing. Testing guys. Penat doh guys. Penat doh legging ni. Galets, thank you datang balik. Penat doh legging ni. Saya penat tu tak? Saya penat miskin. Tidak boleh beli laptop mahal. So, sila doakan saya mendapat rezeki yang murah supaya saya boleh beli PC yang lagi mahal. Let's go. Sambung. Gomen nasai. Tadi kita dah cerita kanji pokok guys. Kanji pokok. Cerita sudah habis. Oh, kita ada flare guys. Jom kita pakai flare jom. Shot automatic rasai. Mana tools? Kacau lah kertas ni. Sekarang masih lagging ke? Saya masih lagging ke sekarang? Mada ragutemasu watashi. Insan biasa konbanwa. Saya lagging ke? Tak lagging. Alhamdulillah. Ons. Ana-san, thank you sebab datang balik. Jangan lupa follow by the way. Thank you so much sebab stick with me guys. For real though. Korang geng sensei syak. Sensei. Okay, so tadi kita sambung seorang dengan pokok. Orang tambah dengan pokok. So dekat sebelah kiri ni is kanji orang guys. Ni kanji orang rehat. So bacaan dia ada dua. Yasumu. Siapa lagi tahu apa bacaan selain yasumu? Yang saya letak kurungan ni kanji dia guys. Siapa lagi tahu? Okay, let's go sensei. Let's go. So cute it is ne. Wih, hebat lah korang. Macam mana korang boleh tahu? Terus ya. What the heck though? Combat Night habis lah. Haruto dah kena racun dengan Yuki dah. Asraf terganggu. Okay. Yasumimasu ne. Yasumu toka yasunde toka. Mu ni nanti akan tukar guys. Yasumimasu, yasunde, etc. Fun fact. Bila korang sebut oyasumi nasai tu kan. Ini yasumi yang sama guys. Oyasumi nasai. Macam ni. Oyasumi nasai. Macam ni. Gitu. Kebaraian saya membuatkan language I mixed. Yes ne. Okay. Yasumu. Okay, apa contoh sebutan Q untuk yasumimasu? Siapa tahu? Saya bagi satu. Yang ini kan, yang ni boleh buat orang a bit sakit kepala tu. Contoh kan, Yasumi no hi. Yang ini sebutan dia Yasumi no hi tau. Yasumi no hi. Hari cuti. Kalau saya buang hiragana tu, dia jadi lain tau sebutan dia guys. Korang tahu tak? Tadi sempat saya bagi token untuk duta saya sensei. Saya kena ambil token. Saya lupa lagi nak ambil token kat bawah. Tapi kita tak boleh tinggalkan meja kan. Sebab saya dekat bawah. Saya dekat tingkat 2. Kan tingkat bawah. Kyujitsu. So Anna-san. So Kyujitsu desu ne. Kyujitsu. Annoying kan kanji guys. Macam mana saya nak hafal ni? Ni saya bagi tips kat korang kalau korang nak tahu macam mana tips nak hafal menatang ni. Especially yang sebutan tiba-tiba pelik semacam ni kan. There is no other way than banyak baca. I'm sorry to tell you guys. Dia akan ada sampai korang macam dalam beberapa ratus jam membaca. Korang akan macam dapat tahu. It's so weird. I don't know how to explain this. I think orang Jepun pun merasai perasaan yang sama. Kalau dia orang buat benda yang sama juga. Tak boleh unless pause or ada orang atas kotak. Okay. Kan. Betul kan? Takut tu kan? Takut apa? Sebab TikTok kan nak kita engaging fans. Tapi bila nak engaging fans, dia punya filter perkataan dia terlampau banyak. Orang Jepun pun don't know jawapan itu. Jawapan mana tu? Kyujitsu. Okay, so that's next Kyujitsu. Apa lagi? Yang ini pun ramai tak tahu juga. Korang tahu tak apa sebutan? Ini high level sikit guys. Kalau korang dapat jawab ni, power lah. Ni korang dapat sebut tak guys? Ceng. Ding. Tapi saya ada hack selalunya. Letak tu cut out. Life size cut out. Asraf-san guys tu. Wow, Gale-san, mantap. Q ka desu ne. Q ka. So desu. Q ka ni maksudnya rest lah juga maksudnya. Q ka desu ne.
Okay, kalau ni korang tahu tak Q yang ini? Yang ni pun antara penggunaan kanji ni juga. Oh no. Saya lupa kanji ni. Oh no. Oh no, saya lupa kanji ni. Kejap. Korang rasa saya nak tulis apa guys? Okay, tu dia. Saya terbalik tadi. Saya nak letak jibun tu dekat sebelah kiri. Ni korang tahu tak guys? 祝日もいいんですよね。でも、Q じゃないです。Tak pakai yasumi. QK ke? Ya, betul. Des ne. Maksudnya apa saya? Des ne ni maksudnya bahasa Melayu dia. So, des ne. Betul ne. Macam tu. So. QK des. QK des. Okay. QK punya K ni, dia adalah 3 kanji punya combination. Siapa yang tengah nak belajar. Kanji lidah, shita, sendiri dan hati. Hati sendiri punya lidah tengah berehat. Contohlah. Lidah hati tengah berehat. Lidah hati sendiri tengah berehat. I don't know. This is basically kanji itulah guys. Ni nak bagi senang ingat tahu tak? Okay, jom. Pergi seterusnya. Okay, Q sudah. Apa lagi kanji pokok yang lain kita tahu guys? Pokok is actually banyak tahu. Terlalu banyak kanji pokok. Sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pun ada, sebelah bawah ada. Macam dalam mori. So. Hai. So, hayashi tu kan. Kalau 2 pokok dia jadi hayashi desu ne. Ini adalah nama Kobayashi tu kak. Hayashi. Apa maksud ni? Semak samun ke? I think it's like yang saya say search. Dia jadi thicket or like bushes. But low key, hikui kagi tsukatta koto nai desu. Hikui kagi tsukatta koto nai desu. この ticket とか bushes とかね。その林にありますとか。ゆったりしないんですよね。ゆったりしたことないです、私は。Macam pokok coconut, yeah. Okay, kalau 3 pokok, dia lagi banyak pokok yang Ideal Shimozuki-sang tulis tu. So, ini sebutan dia is mori desu ne. Maksudnya forest, hutan. Ini bukan Kogoro Mori Jumokuもいいんだよね。でも樹木はその漢字使ってないです。結構言いますね。結構言うんですか？逆に私聞いたことないです。林とか。例文とかあげてみてくれない？ By the way, Ashraf Sam, mana nak pakai flash? Tak reti lah. Cuma TikTok Live Studio dekat MacBook ni dah update by the way. Dulu tak boleh promote ads apa tak boleh. Tapi sekarang ni dah boleh promote dah. Kita boleh bayar untuk naikkan engagement. By the way, saya tak bayar untuk engagement guys. Entah adik saya cakap, saya mana nampak. Okay. Dekat tools tu saya cari tadi tak jumpa. Co-host, multi-guest, live goal, viewer wishes. Okay, sekejap. Saya mungkin nampak. Bawah tools saya nampak co-host, multi-guest, live goal, viewer wishes, play together. Poll, give vote, goodie bag, treasure box, fan club, playbook, gift gallery, live events, promote. Tu je. Kepada mereka yang baru masuk, jangan lupa follow Kaya Coaching. Kita ada kelas percuma one-to-one secara private sehingga bulan Ogos saja. Kalau ada parent yang tengah cari tutor untuk anak, kalau nak try 30 minit pertama untuk try dengan saya dulu pun boleh juga. Hiroshima Teriyaki Samurai Subaru band. Apa siap? Dia bahasa Jepun lama-lama saya terpaksa layan Hiroshima Subaru cerita daripada Scary Movie 4 tu. Toshiba Sushi Sashimi. Apa siap? Kejap. Tak nampak lah korang punya. Ada? Tak. Okay guys, cuba check jap. Yes ne. Okay. Mori, sebutan lain dia adalah, yang ini shin, yang ini adalah rin. Yang ni a bit high level word. Contoh perhutanan, shinrin to kak. Saya fokus dapatkan fan club satu orang, nanti boleh unlock satu custom gift. Oh ya. Yeah. Fan club bukan yang GKC ni ke? Saya letak GKC tu. GKC tu maksudnya group Kaya Coaching. Geng Kaya Coaching ke biasa. So yang nandakke? Shinri
Shindy ke karage? Yomenai desu. Ringo. Ringo だ。知らなかった。ちょっと待って。逆？これが、ごめん、guys. Sini Shin. それ。Sini Rin. ごめん。そう。わかりました。Nanti apa adalah tu. Orang bagi Hadmi dia masuk tu kan. Sekarang valid in system 22 orang. Oh. Shinni Yoku. Hebatlah korang. Macam mana korang tahu? Tak nak lah. Hebat sangat. Korang saya tak mau ajar lah. Okay, apa lagi kanji pakai pokok? Kanji jambatan. Hashi. Hashi punya kanji saya hafal just, I don't know. It just feels satisfying untuk tulis. So saya hafal. Like, that's just genuinely the reason kenapa saya hafal. Tak ada macam special thing ke apa. So, hashi is chopstick janai. Korek bridge ne. Gomen, korek hashi tak cakap. Nanti dapatlah hadiah custom letak nama Kaiwa Kucing. Ons. Ni apa hadiah custom saya is band nanti. Band Yuki. Band Ike. Band Kueh Mochi. I love nama Takahashi. Macam so satisfying. Right? Bro. Hikui Kagi. Takahashi nice though. Serious. Takahashi is like very, very like, you know, rambut tutup depan mata. You know, lepas tu merokok tabakosu とかすごいかっこいい人。俺のことは何するんだい？俺は高橋だ。よろしくなとか言ったりする。Belajar dekat mana cakap Jepun bang? Dalam mimpi. Pernah jumpa. Saya tak boleh baca ni. Aku satisfied gila nak sebut. Macam mana? Maji de itai koto wakaru. Minato Zaki. Shiranakatta. Maaf, kenapa maaf tu? Saya tidak marah. Guna pen apa tu? Pen merah, pen biru. You marah, I love you. Ni adalah brush sign pen. Jenama pen. Belilah dekat Popular ada, melambak. Okay, jom seterusnya. So, bridge ni Hashi guys. Okay, apa lagi kanji pokok yang kita tahu guys? Kanji pokok yang korang tahu? Ada lagi tak? Saya honestly tak ada idea dah ni. Apa lagi kanji pokok? Miki. Hako ada. Hako no kanji nandakke? Hako? Wata. Honto da. Okay. Oh my god. Okay. Guys, pokok dengan mata, dia jadi saling ataupun partner. Sebutan dia I dengan so. Show pun ada but quite rare. So, contoh penggunaan kanji so is yang paling I think dalam N4 or N3 is sodang. Minasan, sodang wakarimasu? Sodang wakarimasu? Hako desu ne. So. Watashi mo ne, hako? P 入ってるんでしたっけって思って、実際に書いてみたら、本当だって思って、で、箱の下に、その相手の愛とか、相談の相があるから、それでめちゃくちゃ覚えやすかったんですよ。相談。Apa maksud 相談 guys? Apa tahu maksud? 相談しますとか、相談する。相談。Kanji ni kan, saya bagi tahu korang nanti macam ni tips nak hafal sodang. Sodang is actually so easy. Conversation. Sodang is to discuss. So usually 相談するときに何か困っていることがある。Sodang. Usually kalau kita ada masalah, kita sodang satu. Kita nak berbincang pasal sesuatu masalah ataupun nak cari cadangan ke apa ke sodang sudah. Tapi usually it's more to
trouble lah, if you in trouble. Tapi of course adalah penggunaan saya pada trouble. Okay, macam mana nak ingat ni? Jadi ingat macam ni tau. Okay, kan ni kanji pokok dengan mata kan. Saya kata pokok dengan mata ni partner. Pokok dengan mata ni saling berpartner lah kan. Dang ni pula, okay, kan dia kanji sebut tambah dengan dua api tau. Sebenarnya dua api ni ada kanji, tapi kanji dia terlalu susah. Bukanlah terlalu susah, tak payah tahu pun. Hono sebutan dia, Hono. I think N3, Hono. Hono ni maksudnya flame. Okay. Dia berbincang sampai berapi-rapi, dia orang sebut. Faham tak? Itu cara saya ingat. Seorang punya kanji. Dia saling bercakap sampai berapi-rapi. Like the conversation is so heated, berapi-rapi. Faham tak? Itu cara saya hafal. Kantan deしょ. Hikui kagi watashi ryori tsukurimashita. Watashi ryori tsukutta deしょ. Hikui kagi watashi ryori tsukutta. Low key I cooked. Okay, sodan desu. So maksudnya berbincang. Okay, kalau penggunaan I pun ada juga guys. Aite to ka ne. Minasan kore wakarimasu? Aite wakarimasu ka? Aite desu. Aibo. So. Aite. Okay, aite kan. Saya nak bagi tu korang. Aite is not ally or partner. It is ally or partner can be aite, but dia ada meaning yang lebih dalam daripada tu. Okay, dengar betul-betul Aite punya maksud Kepada yang baru masuk, jangan lupa follow Kaya Coaching. Kita mengajar bahasa Jepun secara percuma. Kepada mereka yang berminat untuk join kelas one-to-one, jangan lupa join sebab kita ada kelas percuma selama 30 minit sehingga bulan Ogos. Pada mereka yang berminat untuk coba DM saya dekat TikTok Toyokoto desu. Arigatou gozaimasu. Okay, Aite punya kanji maksud Aite adalah orang ataupun pihak yang kedua dalam satu benda yang memerlukan dua pihak. Dengar betul-betul. Dengar sekali lagi Aite adalah orang ataupun pihak yang kedua yang bertentangan dalam satu perkara yang memerlukan sekurang-kurangnya dua pihak. Contoh, dalam anime, kalau korang pernah dengar, main character berlawan dengan villain, dengan orang jahat. Dia berlawan ni. Dia nak berlawan kan. Yang itu adalah Aite. Tak semestinya ally ataupun partner. Tak semestinya ally ataupun partner. Kalau nak kata ally, kita akan sebut Mikata. Kalau nak kata partner, kita sebut Aibo. Lebih sesuai. Aite of course boleh jadi partner juga. Tapi macam saya kata tadi, Aite penggunaannya lebih luas. So satu is ally, Aite is orang ataupun pihak yang kedua dalam sesuatu perkara yang memerlukan dua pihak. Contoh, Sensei Saman Hika. Contoh, saya kata Sensei Saman Hika sebab nama karage tu Sensei punya, copyright. Contoh. Okay guys. Okay. Jadi, kalau Sensei Saman dia, musuh tu bertentangan itu adalah Hika, maka dia jadi Aite desu. Boleh jadi Aite juga. Boleh faham Kalau korang dancing, nak menari berdua pun Aite juga. Sebab tu kadang-kadang dalam anime boleh dengar kan, Omae no aite wa ore da. Kau punya enemy adalah aku. Omae no aite wa ore da. Ataupun Aite ni shite yaru. Aite o shite yaru. I will become your Aite. Faham So Aite bukan ally ataupun partner secara mutlak. Okay, saya malah nak tulis dia punya definisi, panjang pula sesi kita tadi. Okay, kalau ally, sekutu kita sebut sekutu. By the way, boleh tak kita appreciate betapa menariknya bahasa Melayu? Sekutu. Satu kutu. Kita semua geng, kutu pun sama guys. Kita semua sekutu, faham tak? Kita semua satu kutu guys. Dia tak shampoo rambut, so kutu kita sama, so sekutu. Saja terfikir guys. Okay, so ally atau sekutu. Saya lupa kanji Mikata. Mikata no kanji wasurechatta. Gomennasai. Kore ne. Mikata desu. Mikata is ally. Yang ni lebih sesuai. Sekutu. Okay. Seterusnya, kanji hako tadi kita tengok kan. Hako is simple guys.
Hako is kanji menatang ni, which is kanji ni maksudnya buluh. Buluh tambah dengan partner saling equals to hako kotak. Kotak ni. So sebutan dia adalah hako. Ada ke sebutan lain? Allahu Akbar. Follow arigatou gozaimasu. Thank you guys. Jangan lupa follow Karage Daifang. Sorry, saya nampak nama Karage Daifang tersebut. Okay, ni hako desu ne. Betul sesi lagging ke? Saya nak tanya. Sesi lagging ke sekarang? Ya, jangan lupa follow saya ons. Follow Karage. Setiap satu follow Karage saya dapat RM1. Oh, nawarimasu ne. Sorry. Okay, so hako is kotak. So yang ini adalah yang kanji yang sama dalam gomi bako toka, fude bako toka. Yang bako-bako kan? Dari ka haraunen. Makanai desu. So, kotak ni hako desu. Apa lagi kanji ada pokok guys? Apa lagi kanji ada pokok korang tahu? Ke kita pergi yang next? Home honey, konbanwa. Okay. Itu yang seterusnya lah. Okay, seterusnya kita tengok kanji air pula. Oh, murah desu ne. Tak apalah, kita pergi kanji air pula. Okay, kanji air ni. Kiaso. 1, 2, 3, 4. You know what? Saya nak tulis pakai kanji yang pakai pen yang besar sikit. Baru cantik, baru cantik guys. Bang, saya baru belajar hiragana. Sila sambung belajar hiragana. Omen Milo ambil kelas bantuan untuk sensei ngajar bahasa hiragana macam serupa orang ajar ikra saya boleh buat. Harga dia 45 sejam. Kalau ada duit lah. Kalau tak ada duit boleh kumpul kawan. Kumpul sampai 3 orang saya bagi 18 satu jam sekepala. Biasa guys nak cari duit. Okay, saya tulis kanji 1, 2, 3, 4. Guys, how satisfying is that though? Siapa tengok tu tadi rasa macam ASMR, macam to be honest tak cantik sangat pun. Saya tak rasa cantik by the way. Cantik tu korang belum tengok orang tulis shodo. Saya tak belajar shodo anak. Saya tak belajar. This is not shodo at all bro. Sis. Biarlah rahsia gitu. Okay, ini kanji air Ini kanji air Okay, ataupun sebutan dia is mizu. Okay, bila mizu dia digabungkan dengan kanji lain, dia akan ada bentuk-bentuk seperti ini. Ini pun bentuk-bentuk kanji air lah. Rasanya korang dah tahu. Satu lagi yang, if I'm not mistaken, macam ni. Allah Akbar. Salah tulis. Macam ni lah. Contoh dalam Shibuya punya tu. Tak silap sensei adalah air lah. Jom kita tengok kanji-kanji yang ada air. Nak tanya bang, tak nak jawab. Macam mana nak belajar Jepun? Nak kena pakai. Okay, saya nak bagi tahu sekarang Kejap. Bener bros, boleh stay tak? Nanti kalau saya kata tanya soalan, tanya Saya tengah ajar untuk air. Kalau rajin nanti stay dalam 10 minit je tu. -1 aura. Kanji bulan macam mana bang? Kanji bulan macam mana bang? Tengok Google. Okay, kanji air guys. Kita dah kanji air, jangan minta kanji bulan. Sabar dulu. Faham tak? Bulan kuasa 3 habislah. Memang tak habis-habis lah ikasan ni. Okay guys, apa contoh kanji air yang korang ingat? Kanji air. Apa contoh kanji air yang ada kanji ini? Komen. Kena nampak komen. Komen saya. Benar bros, follow arigatou gozaimasu. Nanti saya jawab soalan benar bros Okay, hikasan diam. So arau desu ne. Ii desu ne, shinzuso. Ii to omoimasu yo. Kanji cuci guys.
Okay, kita tengok lagi apa lagi kanji yang ada. Water dengan air. Kori. So. Okay, kori. Nanti kita break down sikit-sikit kanji-kanji ni Ada lagi ke? By the way, my kori look so bad. Wait. Kori ada air? Kori ada air ke? Ada. Kori tak ada air. Kori tak ada air. So, ike desu ne. Nasib baik bukan ike kemochi. Aku ban kang. So, desu ne. Ike desu. Ike desu. So desu. Sake desu ne. So. Sake mo arimasu ne. So. Attemasu. Fukai. Fukai arimasu ne. So. Fukai arimasu ne. Yang ni ada kanji pokok sini guys. Okay, one last. One more ada lagi tak? Kanji air. Kairi-san konbanwa. Nice lah Ana by the way. Yang tu susah lah. Saya pun ingat tak ingat. Arau sudah. Adin kita tak tulis nama. Adin, kalau Adin nak tulis nama, bagi coin Saya tulis atas ni. Ni kadang-kadang kan diorang masih lagi ingat sensei tulis nama tau. Sebab dulu waktu saya tulis nama memang banyak gila. Like satu hari tu saya rasa boleh dapat like dalam 1000-2000 view. Itu sangat pening. So nami desu ne. Nami muzukashi kedo ne. Mama wa. Okay, after that 説明していきます。Okay, jom guys. Cuci, arau. So yang ini maksud dia cuci. Sebutan dia arau, dan satu lagi sen Okay. Macam mana nak ingat kanji ni? Air campur dengan saki desu. So yang ini air, yang ini maksudnya dulu. Previous. Assalam sensei, lama tak jumpa juga. Apa kabar? Ais, lama sudah tak berjumpa. Minta masih beku dan juga bukan mencair. Okay, air tambah dulu guys. Air dicuci. So, contoh. Ote arai desu. Guys, siapa tahu guys apa maksud kanji ni? Apa maksud perkataan ni? Zeng. So. Ote arai desu. Toilet Ote arai. Ote arai toilet. Okay. Another. Toilet. So. Satu lagi. Yang ni korang tahu tak? Yang ni bahasaan Chinese dia. これ難しいね。これだっけ。いや、本当にさ、僕が合っていれば、すごいです。Kalau saya betul yang ni memang Hikui Kage memang saya power guys. Saya rasa saya punya key salah. Atas. Hai sensei, dah makan ke tu? Sudah. Sentakuki. So, nice Ana-san. So. Yang ini adalah kanji Sentakuki. Siapa tahu maksud Sentakuki? Ada tak siapa boleh tu? Rahasia konbanwa. So. Washing machine. So. Sebab tu kan, sebenarnya kan, okay, Sentakuki, washing machine. Sentaku sahaja, kalau sentaku sahaja, dia jadi laundry tau guys. Laundry. Sentaku. Ki tu mesin dia betul. So sentaku dia jadi laundry. Benda yang korang nak cuci. Baju lah sentaku. Sentaku mono tu kan Sentaku mono. Hikoki tu kan So. Malam ni tema kita tema kanji. Sekarang ni kita tengok air. So di sini sebutan jadi sen. Dekat sini ote arai. Arai mas. So ki machine is in kikai. So kikai punya ki minami-san. Atte mas. その考え方で大丈夫です。そう。
By the way, kepada mereka yang baru masuk, jangan lupa, kalau korang ada kawan yang tengah belajar level intermediate bahasa Jepun, tengah struggle dengan kanji, boleh bawa dia orang masuk ke live Sensei, share dengan dia orang, dan pastikan korang follow. Jangan lupa, kalau korang tak follow Sensei korek hidung. Siapa tak follow? Follow sekarang. Kalau tak, saya korek hidung. Makin dekat ni. Nak masuk ni. Okay, seterusnya guys. Kanji ini. Ini kanji apa tadi? Takutnya kata Megumi. Megumi hanya takut pada coconut. Okay guys, ni apa sebutan ni guys? Apakah maksud kanji ini guys? Ike. Sensei apa? Sensei trauma dengan perkataan Ike. Trauma gila dengan perkataan Ike tu. Kenapa Sensei selalu duduk dalam gelap? Mana ada Sensei duduk atas kerusi lah, Lek Kun. Guys, salah ke? Kenapa korang tak pernah tanya, kenapa korang duduk dalam terang? Air yang keluar, bukan. Bukan. Ni maksudnya kolam guys. Satu lagi sebutan dia is chi des. Risau kena ban tulis Ike. I think it's fine, honestly. Air yang terkumpul bukan kolam. So kolam Ike. Ya betul hasil mimpi. Betul. Okay. Ike ni dia boleh bermaksud air yang terkumpul ataupun something yang terkumpul. Dia macam kolam kan is benda yang berkumpul guys. Contoh kalau saya kata kolam Cadbury, faham tak? Cadbury banyak berkumpul dalam situ. Sensei ni kelawar sebenarnya, betul lah tu. Tapi tasik pula lain lah. Betul, tasik lain. Nanti tasik is actually a good example. Sensei tulis nanti kanji tasik Okay, Sensei tak tahu kanji sebelah ni apa. Macam nama orang ada ni, Naoya tu kak. Nama orang Naoya ada. Siapa tahu apa kanji ni? Karage Daifang tahu tak kanji apa ni? Kalau tak ada air. Okay, jom kita tengok contoh-contoh perkataan Ike. Ike by itself sudah kolam So Ike sahaja is kolam Ike ni. Ike is kolam. Kolam ni. Sensei ada tak peribahasa dalam bahasa Jepun? Just curious. Banyak je. Kanji tanah macam mana nanti saya bagi tahu. Okay, kolam. Yang kedua, denchi. Siapa tahu ini kanji apa guys? Kecil sikit lah tulisan saya sini. Sumimasen. Denchi. Siapa tahu kanji ni guys? Ya, battery. Ini sebenarnya. Battery. Nak satu please. Ini bukan macam nak order teh tarik kat mama. Malas. Saya jarang guna peribahasa. Kolam elektrik. Dia maksudnya, ini cara saya hafal lah. Saya tak tahu lah betul ke tak maksud dia macam tu. Maksudnya, elektrik yang terkumpul macam kolam renang, macam kolam elektrik. Faham tak? Macam dia terkumpul satu tempat. Denchi. Kana? You go kana gitu. Okay. Fun fact. Kanji ini, ada satu kanji lagi yang serupa. Kanji tanah kat sebelah kiri. Ini pun chi juga sebutannya. Maksudnya tanah. Berkaitan dengan tanah. Dan satu lagi kanji orang dengan benda Allah ni. Maksudnya hoka ataupun ta. Sebutannya hoka ataupun ta, maksudnya lain, other than. Inilah 3 kanji yang nampak serupa yang selalu menjadi isu dalam bahasa Jepun. Saya hafal macam tu juga. Ons, kita geng Megumi. Mesti saya suka coconut juga. Bateri basah. Okay, ons. Ons. Terusnya guys. Ons. Okay. Sensei rasa kanji ni Sensei cuba sebut dengan berhati-hati. Takut saya kena restriction nanti. Sake desu ne. So, alkohol. Jadi kita sebut alkohol lah. Okay. So, sebutan dia is sake. Satu lagi sh. Okay. Cara Sensei ingat kanji sake is ada air. And sebelah kanan ni nampak macam botol sake. Betul tak guys? Ke aku je yang fikir macam ni? Sensei je ke yang fikir macam ni? Ada botol. Uni Junior lah konbanwa. Thank you for follow guys.
Macam bukan macam botol air, dia macam botol untuk simpan benda lah tu. Terpulang lah kalau korang nak kata botol air pun boleh juga. Yang penting senang. Saya pun fikir macam botol ada. Bukan tu kena tak kena restriction, insyaAllah. Selamat. Okay, jom kita tengok. So sake is itulah osake tu kan of course lah kanji ini. Okay, lagi inshu. Okay, inshu ni chigaimasu. Sumimasen. Chigau kanji desu. Gomenasai. Saya terfikir benda lain pula tadi. Korang lama tak tulis kanji minum. Kanji ini memang maksud as it is, minum benda Allah tu. So sebutan dia inshu. Contohnya memandu sambil di bawah pengaruh, kita sebut sebagai inshu unten. Inshu unten is a crime in Japan. Tak boleh drink and driving, tak boleh. So inshu is drinking. Begini ya guys. Sorry lah kanji nampak tak elok sikit. In ni kanji nomimasu. Jom seterusnya. Kanji fukai. Okay, ni sebutan maksud dia deep. Bukan maksud dia deep. Maksud dia deep. Maksud dia memang deep. Deep tu boleh jadi physical punya deep. Dia boleh jadi philosophical punya deep. Contohlah macam imibukai des. Imibukai maksudnya deep meaning. Deep je maksud. Maksudnya fukai ni maksudnya deep. Memang deep lah maksud dia. Maksud mendalam. Ya betul. So fukai So satu sebutan is fukai. Fuka tu jadi dalam sebutan ni fukai. Satu lagi shin. Okay. Jom kita tengok kanji fukai Fukai simple je lah. Kanji saya ingat kanji fukai. Saya sebenarnya tak tahu macam mana nak hafal kanji fukai. Yang saya tahu ada air, ada penutup, ada macam ru katakana ni, ada pokok. Saya serius tak tahu macam mana nak ingat kanji ni. Yang saya ingat macam ni. Kalau fukai dia ada air sebab air kan dalam. Itu je lah saya boleh ingat. Ada apa penggunaan shinkoku? Shinkoku. Shinkoku saya lupa kat maksud dia. So fukai satu kanji yang serupa macam ni, korang tukar sebelah kiri ni pergi tangan. Korang ambil sebelah kanan ni sama. Sagasu. Cari. Sagashimono sagashi ni yuku no sa. Sekatol ping. Okay, sebelah di tangan guys. Sagashimasu. Saga so saga tu ataupun sagarimasu pun sagurimasu. Gomen salah tulis. Sagurimasu. So betul. Seketul. Saya pun minat anime Seketul juga. Diorang nak mencari satu harta karun yang bernama Seketul daripada Roger Emas. Dan Roger Emas tu dia ada kawan dia, nama dia Janggut Hitam. Janggut Putih. Bawah kru Janggut Putih tu ada Janggut Hitam. Janggut Hitam tu dia jadi warna jahat dalam cerita tu. Okay, lepas tu kita ada Rambut Merah. Rambut Merah lawan dengan Mata Helang. Kalau korang tak tahu cerita One Piece, korang tak tahulah. Itulah Furoriato Zaimasu. Okay. So fukai fukai dengan sagasu. Kanji dia lebih kurang sama, cuma bezanya dekat sebelah kiri sahaja. Nanti dah tua janggut hitam boleh jadi janggut putih lah betul? Kecuali kalau dia die. Okay, jom kita tengok seterusnya guys. Kanji apa ni? Korang boleh tulis dekat komen. Boleh tak korang tulis kat komen? Itu kanji gapo tu guys? Nami so desu. Yang ini maksud dia gelombang.
Gelombang. Wave. So sebutan dia adalah nami. Saya lupa kanji. Saya lupa onyomi dia apa Bukan shin ke? Ha, gomenasai. Ha. Ha. Nami One Piece habislah. So this. Konbanwa Harry Potter. Okay. Jangan lupa follow. Jom kita pergi seterusnya. So gelombang is ha dalam bahasa Jepun. Okay. Kanji ini adalah combination dua kanji, iaitu kanji air plus kulit. Ini kanji kulit actually, kawa desu ne. Kulit kawa ni merujuk kepada kulit buah, kulit sayur, kulit haiwan seperti ular, kulit haiwan kulit serangga, usually kulit keras lah. Kalau kulit manusia ni kita sebut hada desu ne. Hada. Ni hada ne. Toyo desu. Okay. So, kanji ni apa contoh? Hadarabo apa betul? Okay guys. Nami. Apa contoh kanji yang menggunakan nami yang korang tahu? Kita semua tahu. Kita sebenarnya at least semua orang dalam dunia, dalam Malaysia ni at least pernah sebut. Ha, ya betul. Tsunami. Saya lupa kanji tsunami. Korang kan lah? Tsunami ne. Tsunami desu ne. Tsunami. Hadarabo tu jenama skincare. Sensei shiken ga arimak? Sensei shiken ga arimak? Macam soalan pelik je. Sensei ada ujian ke? Hidup sensei adalah ujian. Jinsei desu. Berapa lama ambil masa pandai bahasa Jepun dengan orang? Orang selalu tanya saya soalan ni sebab kalau dia lama dia tak mau belajar. Tapi saya kata worth it. Tapi on average usually dalam 2 tahun. Hitonami apa Ada masuk ke hitonami? Do I know this kanji? Hitonami? Hitonami itu nani? Oh, wave orang tu Yang orang macam tu Mexican wave Saya sekat N3 kanji, susah nak hafal. Harry Potter pakai Anki, banyakkan baca. Tak ada cara lain Harry Potter. Kalau JLPT, kalau orang melekat dekat kanji, itu a sign that you do not read enough. Tu je. Ramai orang Oh ya People wave Oh saya yang ni tak pernah dengar. Arigatou gozaimasu. Shook. Arigatou. Okay, satu lagi sebutan dia ha gelombang So contohnya dempa. Yang korang selalu kata dempa ga warui. Ni bukan gelombang elektrik guys. Ini maksudnya dempa. Maksudnya signal. Sometimes it just doesn't make sense guys. Benda yang doesn't make sense just hafal je. Banyak guna. Sorry. Tak nampak ni. Dempa des. Signal So dempa. Fun fact. Tempat saya tinggal dulu, nama asal dia Dempa. Sekarang nama dia Takuma. Dulu nama dia Dempa. Technically signal tu gelombang elektrik pun boleh lah. Itulah kan. So the show. Just clip share. Arigatou gozaimasu. Okay. So Dempa sudah. Tsunami sudah. Apa lagi yang Hadouken. Yang korang nak kata Hadouken tu kan. Kanji ni guys. Ken saya lupa. Kobushi. Kanji kobushi. Kejap. Kobushi. Susah doh kanji ni. Legit doh. Hadouken. Kanji ni. If I'm not mistaken. Maksudnya gelombang bergerak wave fist. Kana? So esho. Terima kasih mas. 1 tahun dah sekat kat N3 sensei ada kelas Google Meet ke? Ada Harry Potter? Ada. Memang kita buat pun. Sekarang ni kita ada promo free 30 minit sampai bulan Ogos.
Tapi kalau tak free harga dia 45 sejam. Kalau beli 4 jam atau 8 jam dia ada bundle price. Tapi sila jangan belajar last minute Ni mesti nak ambil Disember ni. Kalau belajar last minute, minta macam mana Saya tak suka ajar kanji sebab kanji boleh hafal, tapi kalau nak minta saya ajar kanji boleh, cuma ada masa ke tak untuk grammar. Tapi kalau ada je student yang minta contoh, saya grammar tak ada masalah, saya kanji saya ada masalah. Saya macam kalau macam tu okey je, kalau nak belajar okey je, tak ada masalah. Cuma macam saya katalah, kanji ni is just hafal. And antara cara untuk hafal is baca and banyakkan pakai angki. Do your SRS and use a lot. Sebenarnya tak ada cara lain, tu je sebenarnya untuk kanji Okay guys, jom kita tengok yang terakhir untuk hari ini, kerana saya mau tidur. Aku mau tidur tak tuan-tuan. Minasan, kyou nanji ni nemasu? Hari ni korang plan tidur pukul berapa? Nanji ni nemasu ka? Ashita shigoto arun de are nan desu kedo ne, minasan wa hayaku nenai to. Okay, kita ambil kanji matahari jom. Sebab matahari banyak application guys. Nanti pakai pen besar lah, baru best sikit. Tak cantik dah, serius dah. Lepas tengok live Sensei ons. Lepas live habis ons. Okay, Sensei bagi tidur awal lah, kesian korang kena kerja besok apa semua kan. Okay, kanji ini maksudnya hari hari, dan sebutan dia melambak banyak. Hi, bi, nichi, ka, jitsu. Inilah sebutan kanji hi. Kalau dah terlepas beritahu Sensei Kata-san konnichiwa. Okay, apa contoh-contoh kanji pakai matahari yang korang tahu? Sebenarnya banyak je, sebab usually diletak sebelah kiri ataupun atas. Ya, Sunday Sunday, dekat dalam Sunday saja dah guna 3 kali kanji tu. So 1, 2, 3. By the way kan, Sensei boleh ingat kanji Sentaku punya taku tu sebab dia ambil kanji yo ni, tukarkan matahari ni pergi air, tu je. Kalau dah hafal kanji yobi punya yo tu, okey je sebenarnya. Itu trik Sensei lah nak hafal. Nichiyobi desu. Maksudnya Sunday ii desu ne. Minasan attemasu. Kyou toka desu. Tapi so desu ne, kyou desu ne. Hari ini kau datang gila, tersenyum buatku senang. Kau hias diriku, membuat hati bertambah sayang. Okay, apa lagi guys? Kalau matahari kita letak atas orang, jadilah Atsui punya kanji ni. Atsui desu. Matahari letak atas orang. So ini kanji matahari tambah kanji orang. Ini matahari, orang. Atsui desu. Assalamualaikum Sensei, ada bakat menyanyi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada bakat. Kyo macam bukan sepatutnya dia betul Megumi-san. Kyo doesn't make sense actually. Kyo tidak make sense langsung. Tak tahu datang mana Kyo tu. Sebab Sensei kata yang ini Sensei punya teori lah, tak tahu betul ke tidak. Kalau korang boleh mengkonfirmkan, bagi tahu kanji datang kemudian, Kyo wujud dulu. So orang Jepun dah biasa dengan Kyo. So last kanji ni bukan untuk sampaikan bunyi. Kanji ni hanya di sini untuk menyampaikan makna sahaja. Padang mahsyar ke? Okay, Okay, atsui desu ne.
Okay, atsui kanji ni dan atsui kanji ni lain maksud guys. Ni, kanji ni lain maksud dia. Korang tahu tak apa beza kanji atsui yang dua ni? Jeng jeng jeng. Kadang-kadang high level learner pun tak tahu. Kadang-kadang. Tapi jarang lah. Selalunya tahu. Iya. Panas disentuh, panas dirasa. Macam sama je. Kanji macam simbol iya begitu. Dia simbol yang lebih complicated. Dia datang daripada images actually. Tapi ada images kanji ni a bit dark tau. Dark. Bukan itik kan. Sorry. Okay. Atsui yang kanji ini panas sekeliling. Hari panas, bilik panas, kan? Sekeliling. Yang ini panas sentuhan guys. Sentuhan ni boleh jadi korang sentuh dengan lidah ke, dengan tangan ke, jari ke, kaki ke. Itu beza dia. Dua ni atsui ni. Kenapa benda ni penting? Sebab ini sebutan dia shock. Yang ini sebutan dia netsu. Kenapa penting juga? Sebab maksud dia lain. So sebutan dia pun lain bila dia jadi sebutan Chinese tau. So dekat situ nanti senang lah nak tahu. Contohlah nature shock, heat stroke dalam bahasa Jepun kan. Kita pakai kanji ni lah, nature shock. Nature shock. Keren heat stroke tukar. Sebab tu kita tak pakai kanji. Kita pakai kanji ni bukan kanji ni. Dan kita tahu sebutan dia netsu. Rasa panas tak bersentuh dengan panas bersentuh. Boleh lah. Boleh lah tu. Okay. Apa lagi kanji matahari kita tahu guys. Ada satu lagi. Kanji ni. Yang ni berkaitan dengan panas juga. Tapi bukan panas yang tak bagus Selalu lupa kanji ni. そうだね。これ難しい。Okay. 暖かいですね。Okay. Beza 暖かい dengan dua Allah ni, atsui ni. 暖かいni panas yang bagus. Panas yang best. Gitu. Mande. Ya. Saya rasa hangat lah kot. Sebab kalau nak kata suam, kita kata nukui. Lukewarm. Suam-suam panas. Nukui. Yang ni, saya belajar perkataan ni dekat Jepun. Yang ni susah sikit nak jumpa online lah. Nukui desu. Gitu. Okay guys. Sensei nak tutup live hari ni. Ada soalan terakhir tak sebelum sensei tutup live? Thank you kepada mereka yang datang. Thank you kepada Syuk Galets. Tamatlah sudah gitu. Arigato kepada Megumi. Ashraf Sang mungkin sudah tidur sebab dia terlalu penat daripada seminar tadi. IQ 007. Unique Journey of Life. Arigato. Thank you saya kelasnya walaupun singkat. Hari ni kanji ni simple je. Yang berkaitan dengan pokok, yang berkaitan dengan matahari dan yang berkaitan dengan air. 60 minit kita belajar guys. Arigatou gozaimasu. Sensei tondemonai desu. Ada sensei kena maji tulis hiragana tapi majide katakana. Kenapa maji tulis hiragana tapi majide katakana? Mana ada macam tu yang orang tulis. Oh, faham. Saya faham. Ini kan maksud dia kan? Macam ni kan? Susah lah pagi ni. Saya salah pen. Ini kan tulis ini kan soalan dia. Ataupun kadang-kadang orang tulis macam ni kan? Macam ni ke? Okay, Syuk jawapannya terpulang kepada orang tu. Itu yang pertama. Yang kedua, partikel. Dia takkan dapat tukar pergi katakana. Jarang orang tulis partikel pergi katakana. So, I don't know why, but I think 多分の話だけど maji is one word, de is one word. De is particle. So, de mesti tulis dalam hiragana. Kenapa maji dalam katakana? I don't know. Saya rasa just orang Jepun think. Sebab ada je orang Jepun type maji de macam ni.
Maji there. Ada je. Ada yang tak maji sini, ada yang tak maji macam ni. Tapi nak bagi tahu dia memang confirm hiragana sebab dia partikel Thank you Haikal Hafiz, thank you for the follow. Arigatou gozaimasu. Bila extra terkejut maji dia jadi katakana. Ya. At least apa yang saya baca. Sebab kan saya susah nak bagi tahu sebab yang menggunakan bahasa Jepun ni 120 juta orang dekat Jepun tau. So dia okay, kalau orang tu kata oh saya guna maji, usually maji ni digunakan katakana apabila dia extra terkejut. Itu based on what? Kita tak tahu, tak ada statistik or any academic literature. Sebab tu saya bagi tahu dalam bahasa ni you have subjective human side and academic objective side. Okay. Dalam bahasa ni guys, kita ada objektif, set in stone, academic. Dan kita ada subjektif, human. Dia macam ni guys. There are things you cannot ask questions. Macam contoh, kenapa kaki 5 jadi kaki 5? Kenapa 5 bukan 6? Ataupun 4? Adalah sejarah dia kenapa jadi macam tu. Tapi sejarah itu disebabkan oleh manusia. Jadi ada benda yang kita susah nak faham sebab dia sejarah ataupun manusia yang buat. Macam contohlah guys. Kenapa why do people sebut low key? Why? Apa kaitan kunci dengan rendah? Itu 50 tahun akan datang, orang yang sama akan tanya, kenapa low key sebut low key? Faham tak maksud sensei? Next time ajar partikel lagi. Sensei banyak orang bingung. Nak belajar partikel boleh join kelas sensei. Itu special sikit tu. Ada orang nak different writing sebab ikut tabiat kot. Ya betul Eric Sang. Macam tu. So ini tabiat lah kot saya rasa. Tapi yang saya boleh beritahu is dia memang akan pakai hiragana sebab dia partikel. Jarang sekali lah orang tu boleh pakai katakana. Saya beberapa tahun lepas ada belajar sikit tapi saya masih lambat faham cara nak susun ayat. Yang ini Tihasang. Cara nak susun ayat macam mana tu? Maksudnya nak keluarkan dalam conversation ke ataupun ada ayat kita nak susun ke macam mana? Ataupun kita cerita pasal JLPT punya question. Kenapa orang sebut rambut perang dengan perang Uhud? Kenapa perang ada dua sebutan? Belajar partikel panjang lebar jadinya. Actually kan, saya map out particle quite well in my head. Particle is actually kan, kalau faham, particle is actually so easy. Saya tak tahu nak sebut apa. Particle is actually not too hard. I'm not saying it's too easy. Kantan demo nai, muzukashiku mo nai desu. Ingatkan tengah buat paranormal. Ya betul Kofi. So kita memang buat paranormal sekarang ni. Ada nampak hand tours belakang ni. I memang teruk katakana. So unless necessary macam borrowed words memang hiragana. Yang itu Eric San memang kena banyak baca je. Memang tak ada cara lain. Sebab sensei pun agak stuck juga katakana. Maksudnya macam sensei boleh baca katakana. Cuma kalau katakana tu bersusun banyak, rasakan macam tu juga baca. Aku song figure skater. Macam tu lah. Entahlah, saya cuba agak-agak je kalau bunyi dia sedap. Ons teruk. I mean agak-agak ni dia boleh jadi betul. Tapi saya suka belajar teknikal dia. Contoh macam kalau yang paling best lah bagi saya kan ni. Saya paling suka partikel ni. Sebab dia partikel yang sangat senang confusing. Dia boleh jadi no tameni punya ni. Tapi bagi saya ni ada 3. Ni is pointing, ni is pointing pada, Dia boleh jadi dua-dua. Pointing pada dan daripada. I think dua tu cukup. Dia boleh jadi dari, dia boleh kepada dan sebagainya. Mungkin bahasa novel dengan bahasa simbol dengan bercakap lain. Dan bahasa of course, memang je tu pun IQ 007. Betul ke? IQ 007, tak tahu aku. Korang punya nama pelik-pelik. Tapi kanji okay sebab I'm Chinese at the first place. Katakanlah memang kena pause nak baca dan hadam. Ya betul, kanji memang senang untuk Chinese. Sebab tu hari tu saya buat live dengan orang Jepun kan. Dia kata saya actually tak trust N1 sangat more than N2. If I want to see orang tu boleh buat kerja ataupun tidak kan. Dia kata N3, N2 pun cukup sebenarnya.
In some situation N4 pun okay. Dia sebut macam tu sebab dia kata ada case of Chinese people dapat N1 without actually good at the language sebab kanji dia power. Ya, IQ 007. Okay. Baru jumpa Ritu, ingatkan ni rupanya jadi wo jadi day. Kalau korang nak belajar, let's say lah, saya nak belajar particle je saya. Tell me anything about particle, korang boleh pinjam 1 jam je. Bukan pinjam lah, bayar lah guys. Instead of join class grouping. Sebab kalau class grouping saya ada sikit-sikit particle. Siapa yang dah pandai tu, korang nak belajar tu. Saya dah lama dah nak tanya pasal particle ni kan. Kalau korang nak belajar particle tu, sebab saya malas nak ajar dalam live. Satu, yang kedua, saya nak gatekeep. Saya dah belajar lama, dah susun maklumat tu kan. Sayang lah kalau saya tak jual, betul tak? Gitu. Next article, tidak mahu. Kanji Jepun ada pinjam dari simbol China, begitu Korea pun pinjam simbol China dan ubah cara negara. Tak faham. You Yin send you awesome. Memang awesome doh. You win ke you win. Okay, thank you doh. Thank you for the 16 ekor kucing. Untungnya dia tu memang. Berapa 1 jam kelas? 30 minit. Sekarang ni kita ada promo percuma sehingga bulan Ogos, tapi normally 1 jam RM45. 1 jam 45. 30 minutes is 25. 4 jam, 8 jam dia ada bundle price. Tu saya akan bagi tahu korang lah. Ubah ayat cara negara mereka, saya tahu sebab tanya Google. Ons. Waktu kelas tu start sampai bila tu? Waktu kelas tu, kelas 1-to-1 korang book guys. It's completely following your time. So dia macam ni, korang DM sensei bagi korang link untuk korang book, bayar, tu je. Very simple. X sensei saya pun ada cakap lebih kurang macam tu. Word dia orang lebih kurang sama. Kenapa dia jadi X? Dia curang ke? Word dia orang lebih kurang sama. Benar dengan tu Macam mana nak apply? DM sensei kat TikTok. Nanti sensei hantar mesej Yap, sebab Korea, Jepun pinjam simbol Cina. Ataupun kalau korang nak terus daftar, boleh juga klik link dekat bio. Ada situ daftar kelas percuma 30 minit, ada daftar kelas berkumpulan macam-macam. Sekarang cara nak pandai cakap Jepun, I ada Nesoberi anime, so I insist sembang dengan diorang in Japanese. Nesoberi tu apa? Nesoberi tu nani? Wakanai desu. Apa sih macam pernah dengar? Karada o kitaete yoko ni naru shisei no koto ya Sega ga tenkai suru ninki no nesoberi sugata no nuigurumi series. Macam saya pernah dengar ada orang bagi tahu nesoberi tu. Bila end live saya ikut mood. Sebab banyak soalan best. Tadi waktu saya buat tadi tak nak tanya soalan. Bila saya nak habis live baru nak tanya soalan. Nesoberi tu kawan borak ke? Tak tahu. Saya pernah dengar ada orang bagi tahu saya tu. Macam it's quite a new word I think. Dia macam plushie. Patung kan Oh gitu ke? Oh maksudnya dia ada patung anime, so dia sembang dengan patung anime. Macam itulah. Kanji kena fokus saya sekarang masa santai. Oh ya. Saya selalu bagi tahu orang kalau nak hafal kanji pakai Anki. Cuma the only problem pasal Anki sekarang tak ada deck yang bagus. So saya tengah mengkaji macam mana nak buat deck yang bagus. So saya boleh buat deck Anki dalam bahasa Melayu untuk share kepada korang. Nanti beli ya. Kan tengah mengajar, tak naklah kacau, sebab tu tanya lepas dah habis. Betul juga. Okay. Tak ada soalan lagi ke? One more. One last question. Siapa cepat dia dapat. Hafal sendiri lagi okay. In my opinion, yes. Sebab kalau hafal kena masuk kelas, I macam rugi actually. Kelas sepatutnya benda yang korang tak boleh dapat dekat luar.
Kalau korang boleh dapat luar sendiri kanji, hafal kat luar. Cuma satu benda yang saya boleh offer yang korang susah nak dapat luar is cara pemikiran orang hebat bila hafal kanji. Sebab dia macam ni, ada certain, sebab saya rasa mungkin Allah bagi ilham ke apa kan. Saya macam the way I look at kanji is so funny that people want to know. Faham tak? Saya dah pakai Anki tapi dia ada sentence. Kadang tu saya jadi hafal sentence bukan hafal kanji. Ha, betul? Dia bagi sentence tu supaya you tak stuck just kanji. And honestly Megumi-san saya prefer macam tu. Because you, okay, korang pernah tak pergi Instagram ataupun mana-mana tempat lah kan, tak kisahlah. Korang tengok macam short videos of orang ajar bahasa Jepun. Siapa pernah tekan satu? Contoh lah, korang scroll TikTok ke mana-mana social media kan. Ada orang Jepun, apa namanya, ajar bahasa Jepun. Contoh, kore wa pen desu. Kaidang, mado, kabe. Contohlah dia tunjuk benda, phrase ataupun perkataan-perkataan kan. Saya nak tanya, berapa peratus daripada korang tengok video-video macam tu yang korang actually hafal dan guna dalam setiap hari? Cuba korang bagi tahu kat komen. Dalam peratusan video-video bahasa Jepun random yang ajar perkataan dalam online, berapa peratus yang korang actually hafal? Yes, IG ada banyak kan? Sosmed lain banyak. Actually TikTok pun ada juga. Tapi saya rasa paling banyak kat situ. Actually Chinese dulu I pun hafal. So kanji memang kena hafal since all are symbols unlike English. Ya betul? Chinese memang tak boleh avoid lah. Sakirarena desu ne. Macam tu selalu ajar slow sangat saya jadi bosan. Lupa dah sebab tak selalu guna. Guys, sensei percaya dalam masalah zaman moden. Zaman moden ni orang kata maklumat di hujung jari. Masalahnya bila maklumat di hujung jari, kita ada terlalu banyak maklumat. Too much noise. Bila terlalu banyak maklumat, sebab tu sensei kata macam ni kan. Kalau korang jumpa someone yang lagi bagus daripada sensei untuk buat live ke apa, belajar bahasa pun, follow dia, ikut dia je. Jangan terlalu banyak, aku follow dia ni juga, ni pun aku follow kat ni, aku follow kat ni. You overload yourself with information yang you tak sempat digest pun. Pernah tak korang rasa macam, banyak gila benda yang dekat online ni, aku tak boleh nak digest semua. Last kita reject info tu. Kita tak mau hafal. Kan betul juga kata Sensei dah belajar lama. Kadang-kadang Sensei tengok jugalah scroll sajalah, kokolah ada belajar benda baru. Sensei pun lupa dia cakap apa. Saya selalu screenshot. Tengok tak screenshot tu? Jeng. Dia macam ni guys. Dia macam tulis nota dalam kelas. Last tak baca. Macam tu. Last apa pun tak dapat. Banyak sangat info. Exactly. Joho ari sugite nanmo tsukae naku nachchatte wasurete shimau. Wasurete shimai gachi nan de. それが現在の社会の一番の問題なんじゃないかと思ってます。僕はそう思ってます。Sebab zaman sekarang, Johor terlalu banyak. Kenapa? Semua orang nak buat duit macam sensei. So, everyone go out, cari engagement ke, bagi info ke, apa ke semua kan. Sampaikan terlalu banyak information, orang bercerai pun nak share online. Aduh. Lagi best imagine nama perempuan anime dalam kanji macam Hanamaru Rina Kotori. Burn out kalau gitu. Kaizen 1-2 sensei je. Ya betul. Just stick to couple sensei lah guys. That's better. So macam kalau kau rasa macam, saya rasa saya ngam lagi dengan sensei ni daripada ID sensei, ataupun rasa ID sensei lagi ngam daripada sensei tu, change sensei, stay dengan dia. Tak perlu nak tukar, tak ada masalah. Jangan banyak-banyak at one time. Control your info. Sebab sensei ni pun kan, sensei ataupun mana-mana cikgu lain yang mengajar, sometimes kita manusia tau. Sometimes quality kita naik, sometimes quality kita turun. Jadi kalau kau rasa quality turun, nak pergi tempat lain kejap, tak ada masalah, boleh je, tak ada masalah pun. Negeri yang paling banyak maklumat, Johor. Ban unit Journey of Life. Betul tulis nota lala tak ingat nak tengok. We have too much information. Sebab tu saya kata, sebab tu kan Nabi pesan benda yang sedikit tapi berterusan lebih baik daripada benda yang banyak tak buat. We have too much information. Sensei kan, Sensei banyak follow orang akaun-akaun sosial media yang mengajar bahasa Jepun. Sensei tengok like 5-10 minit, Sensei dah
burn. Jadi tak boleh dah. Kena tutup dah. You went to Japan before? Boku wa Nihon ni sundeta koto arimasu. Saya pernah tinggal kat Jepun. Belajar bahasa Jepun kena step by step. First hafal hiragana, katakana, vocab, kaiwa dan pattern ayat. Betul Syaifuddin. Kalau saya punya step, saya buat macam ni. Hiragana, katakana. Actually hiragana, katakana is optional. Kalau kita nak pandai bercakap sahaja, tak payah hafal hiragana, katakana boleh. Okay, sebenarnya lah sebenarnya boleh je nak pandai bahasa Jepun tak pakai hiragana, katakana. Tak percaya? Kalaulah kena pandai bahasa Jepun, nak kena pandai hiragana, katakana untuk pandai bahasa Jepun, orang buta takkan pernah pandai. Macam mana dia nak baca hiragana, katakana kan? Okay. Step untuk belajar bahasa Jepun. First, hiragana, katakana, which is optional. Kalau you nak belajar ABC dulu, tak ada masalah. Cuma bahan bacaan untuk mengajar dalam ABC tu tak ada. Bukan tak ada lah, kurang. First, hafal hiragana, katakana, optional. Second, belajar perkataan everyday. Contoh, kopu toka, mizu toka, tabemono toka, asa toka, asa gohan toka. Macam baby. Baby dia belajar kata nama dulu, mama, babah. And then habis kata sifat perkataan, masuk kata kerja. How to interact. Tabemasu, nemasu, nomimasu, benkyou shimasu, shigoto shimasu, etc. Dah settle kat situ, belajar kata sifat. Akai, kuroi, katai, takai, atsui, samui, isogashi toka. Dah pandai 3 perkataan ni, you start buat ayat dengan grammar. Start involved in conversation, listen, reading, etc. Tulis. I memang nak pergi Tokyo, Numazu, Kanazawa. Numazu kat mana Tak tahu. Actually first time talking to real Japanese malam. Pelancong kat Kuching. Sangkut tapi masuk sampai. Oh, Erikson orang Sarawak tu hal. I kinda can guess. Budak-budak cakap bahasa tak reti menulis. Dia macam kita pandai baca Al-Fatihah tapi tak pandai menulis lah guys. Sama lah macam tu. Which is fine, dia tak ada masalah pun. Cuma kita tidak boleh menyempitkan pembelajaran dan akal kita hanya kepada menulis membaca. Boleh dan bukan sahaja boleh untuk belajar menulis membaca. Saya encourage orang belajar menulis membaca. Tapi masalahnya orang letakkan menulis membaca tu lebih penting daripada kaiwa. Faham tak? So it's so funny to see people boleh baca kanji semua. Tapi bila in real life conversation, they cannot handle conversation because they are too stuck in academic side. Ayat terbalik, ayat sangkut dalam tengkuk, baca okey, habis. Tak adalah habis, tapi there is a common issue. It's a common issue sebab masyarakat kita, bukanlah masyarakat kita, masyarakat moden is more stuck to academic than skills. Sedangkan kerja cari skills bukan akademik tau. So funny. It's just so funny. Macam you want to find interpreter, you want to find someone yang boleh cakap. Tapi kita nak minta orang tu ada degree. Tapi ada degree tak semestinya dia pandai cakap. Saya suka falsafah Sensei Ons. Sensei sebenarnya kalau nak cerita pasal falsafah Sensei ni, Sensei agak tak selesa sebab bukan tak selesa, I think it has to be said. Sensei tak selesa sebab Sensei rasa orang rasa macam, oh awak nak merendahkan saya punya academic achievement ke? Bukan nak merendahkan, but it's the reality. Like, dan Sensei rasa ni Sensei punya pendapat lah academic no skill bawah sekali. Skill no academic tengah. Academic plus skill you atas sekali. This is my opinion lah. To me, if you cannot handle, macam if you can be academic tapi tak pandai skill, you better asah skill dulu. Korang tahu tak dekat Jepun ada isu a bunch of people kata saya cadangkan semua pelajar universiti kena ambil like certain amount of internship, tapi bukan internship biasa, like lagi banyak. Dia kata instead of masuk universiti intern, disuruh intern dulu baru masuk universiti. Ada orang berjepun berpendapat begitu sebab so many graduan Jepun unskilled. Tapi akademik dia pandai. Macam dia sembang pandai lah. Literally that. Macam saya pandai
saya pandai presentation. 現代社会の問題を解決していこうと、という、解決方法を今探っておりますが、こちらの、仮説にたどり着きました。こちらをご覧ください。Like, saya pun boleh buat. Like, academic stuff, you know. Saya tak benci akademik. Saya tak suka over appreciating academic. Setuju juga begitu, barulah orang tu tahu apa yang dia patut target. Sebab the idea of academic dalam zaman sekarang ni, it's supposed to be a representation, something yang mewakili benda yang kita sepatutnya mampu buat. Tapi itu bukan yang terjadi sekarang. Dia cakap, okay, kalau sijil ni, kalau ada sijil, dia menandakan you boleh buat benda tu. Tapi apakah gunanya you ada sijil tu tapi tak boleh buat benda tu? Sedih sikit lah. Kita belajar tapi tak boleh apply, tak jadi apa juga akhirnya. Ya, betul. Apa orang kata, ilmu yang tidak ada amal bagaikan pohon tiada berbuah. Shit. Yang lawak semalam lupa guna kego waktu cakap dengan orang Jepun. Memang natural flow. Nasib dia orang tak offended. Actually, adik-san, orang Jepun they don't feel offended if you don't use kego. There is two different side, adik-san. There is tenego and kego and tameguchi. Tenego is must des. Kego is goran kudasai. こちらをお願い申し上げます。それでは今からご案内させていただきます。で、is 敬語。Kalau 丁寧語にmacam ni. それじゃあ、私はエリックと申します。本日は案内させていただき、こちら、マレーシアを案内いたします。いたします。is 敬語が。案内しますね。はい、じゃあこちらに来てください。はい、こちらは、kucing の何々なんちゃらなんちゃらという、Tenego and kego is different. Kalau tak guna kego dengan Japanese, diorang tak offended. Tameguchi, contoh, ore, boku, wakaru, iku, taberu, is tameguchi. And tameguchi can be offensive, but kalau dia tahu kita bukan Japanese, usually diorang tak offended. Is Megumi guy still here? Ya, masih. Macam customer service. Ya, betul. Customer service akan guna kego lah. Macam saya buat dulu. お忙しいところお世話になっております。私は何々々プロの愛と申します。よろしくお願いいたします。こちらの電話ですけれども、確認と品質構造のため録音させていただきますが、よろしいでしょうか。かしこまりました。ありがとうございます。それでは本日ですね。macam tu. Itu customer service. It's very annoying actually. I hate to do that. But itulah cara nak naik KPI, guys. Lepas tu nanti bila dah buat nanti tu. Dan saya benci customer service sebab dia macam it's pretentious tau. Like you have to do all of this. Like, oh, tengok saya sangat friendly, guys. I care about my customer. Kita buat apa yang perlu dibuat. Itulah itu. Yang saya rasa paling best buat is baca call punya disclaimer. Macam, panggilan ini akan dirakam. Saya suka gila buat tu. Dalam bahasa Jepun. Best gila. もしもし、高原様ですね。かしこまりました。私、何々プロの愛と申しますが、こちらは高橋様でいらっしゃいますでしょうか。かしこまりました。あらかじめ伝えさせていただきますが、こちらの電話ですけれども、確認と品質向上のため録音させていただきますが、よろしいでしょうか。Annoying gila. Okay, Galex nak caw, saya pun nak caw. Dah pernah cuba Japanese calligraphy tak? Sebab pernah buat dengan orang dari kedutaan Japan. Tak pernah. Actually pernah, tapi it's just buat fun-fun je. Dekat Jepun dulu. Hai, saridou minasan. Kita nak tutup kita punya kelas pada malam ini. Live kita pada malam ini. Saridou minasan, go shitsumon nakereba hashi owarasete itadakitai to omoimasu. Arigatou gozaimashita. Mata ne.